Korang mesti kenal siapa ni kan? ZRA, satu karakter yang sangat style dan penuh ilmu. Dan bila dia bercakap je, mesti kita akan dengar sampai habis sebab ilmu yang disampaikan penuh dengan fakta, penuh dengan rujukan, ibarat perpustakaan bergerak. Tapi aku paling minat spek yang dia pakai tu dan aku pun dah dapatkan satu yang lebih kurang sama tapi bukan brand yang macam dia pakai itulah. So yang ni sebenarnya adalah spek anti-blue light dengan design klasik dan juga warna leopard. Dari segi build quality dia tu pula, bila pegang macam ni aku boleh katakan memang solid lah. Memang kenalah dengan harga dia tu. Dan bila pakai tu terus nampak style dan nampak cerdik jugalah, tapi belum sama level lagi lah dengan ZRA. Dan macam yang aku bagi tahu tadi, spek ni dia anti-blue light. So memang ngam dan sesuai untuk korang yang buat kerja menghadap skrin lama-lama. Tapi kalau korang tak nak lens anti-blue light dan korang pun ada rabun sikit kan, korang nak letakkan tayar ada power, korang boleh bawa je pergi ke kedai cermin mata untuk tukar lens yang ada power. So overall bila aku tengok balik muka aku dalam cermin, memang nampak style lah aku rasa. Jadi kalau korang pun nak spek yang nampak style, nampak cerdik macam yang aku pakai ni, link aku dah sediakan, pergi beli sekarang.